hari Jumaat ni adalah, ya Allah ya Tuhanku, combo pula dengan hari Jumaat, hari Arafah, hari Jumaat. Lepas tu hari yang dicintai oleh Allah termasuk dalam 10 Zulhijjah. Dan juga Nabi sebutkan siapa yang berpuasa pada bulan Zulhijjah pada 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah, maka Allah akan ampunkan dosa dia 2 tahun, iaitu puasa pada tahun yang lalu, dosa pada tahun yang lalu dan dosa pada tahun yang akan datang. Bayangkan, itu kelebihan kalau kita berpuasa pada hari Arafah. Lagi-lagi kita yang penuh dengan dosa, banyak dosa yang kita sedar, sama ada kita sedar ataupun tak, kita kena rebut peluang ni ramai-ramai. Aku sarankan, aku ajak korang semua, marilah kita berpuasa pada 9 Zulhijjah ini, iaitu pada hari Jumaat ni. Kita berpuasa, insya-Allah semoga-moga dosa kita diampunkan oleh Allah. Dan kalau korang nak tahu segala benda dalam hidup kita, okey, ini ada fakta yang aku nak share kat korang semua. Kalau korang rasa hidup korang dah tak tahu, dah buntu, penuh kebuntuan, kenapa hidup jadi berterabur, jadi tak dipermudahkan oleh Allah, ada macam-macam, bukan ujian tu maksudnya tak perlu ada ujian, tapi kan Allah, bila Allah uji kita, kan Allah sayang kita, betul tak? Tapi bila Allah uji kita, bila kita beriman dan bertakwa, Allah mudahkan urusan kita. Tapi kalau Allah datangkan ujian dekat kita, tapi kita tak dapat nak selesaikan masalah tu, sebab apa? Sebab kita ada dosa. Jadi bila dosa tu yang menghimpit kita, dosa itu yang membuatkan hidup kita jadi tak tentu arah, hidup kita jadi berterabur, hidup kita jadi apa, kita tak dapat nak selesaikan, adalah disebabkan dosa. Jadi mungkin ada dosa-dosa yang tersembunyi yang kita buat, ada dosa-dosa yang lagi, kalau lagi tak elok lah kalau dosa terang-terangan kan. Dosa yang kita buat tu menyebabkan hidup kita jadi berterabur. Dan rebutlah peluang ini untuk kita dapatkan keampunan tu setahun yang lalu dan setahun yang lepas. Jangan hanya berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah, hari Jumaat ni. Okey, jadi sama-sama kita kalau boleh share dekat orang lain supaya orang lain dapat manfaat yang sama apa yang aku sampaikan pada hari aku. Hanyalah orang biasa yang hanya belajar ilmu, masih lagi belajar. Cuma aku nak kongsikan supaya korang semua berpuasa lah pada hari Jumaat ni 9 Zulhijjah ni, supaya kita sama-sama dapat manfaat dia, insya-Allah. Dan juga kalau korang ada minat nak tahu buku tentang buku apa yang aku sebut tentang dosa